So guys, pagi ini kita hantar Joey, kakak Joey, pertandingan bercerita. So inilah keadaan pagi ini. Kita berada di Dewan Pustaka Negeri Sarawak. Joey tunggu cikgu dia. Okay, weh. Tu ada mana? Dia tunggu cikgu dia dulu. Tunggu cikgu dia dulu. Okay? Pergi awal. Tapi dia boleh ambil tempat duduk dulu. Cikgu dia belum sampai. Tunggu cikgu. Okay, ambil gambar tu depan tu. Dia jam dek. Kecil sikit lah. Tu ambil gambar dia. So guys, kita pagi ni hantar Joey. Okay, Joey, jangan bus. Jangan takut, Joey. So guys, sekarang Joey akan mengambil bahagian. Turn untuk Joey. Okay, Joey sedang ready dekat sana. Good luck, Joey. Peserta dengan nombor giliran 18 dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan penasihat hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Salam sejahtera membuka bicara. Kisah seorang bagi tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya. Semoga menjadi teladan kepada kita semua. Sepasang suami isteri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, iaitu Pak Abu dan istrinya Mak Mila. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan dengan bercocok tanam, tetapi malangnya mereka malas bekerja. Ya kawan-kawan, saban hari mereka akan meminta bantuan makanan daripada jiran-jiran mereka. Mereka tidak tahu malu sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang malas, hidup mereka bertambah lebih susah. Kadang-kadang mereka tidak dapat makan atau tidur dengan lena. Pada satu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu mereka. Bolehkah saya masuk? Tanya perempuan tua itu. Silakanlah, jawab Pak Abu. Perempuan tua itu lalu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malamnya, mereka tidak mempunyai apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu memandang-mandang keadaan rumah mereka, lalu bertanya, adakah kamu berdua ingin menjadi orang kaya? Mereka mengangguk-angguk kegembiraan. Perempuan tua itu lalu menyelak kain gendongan yang dibawanya tadi. Mereka hanya melihat ke depan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, tentulah perempuan tua itu akan mengeluarkan sebongkah emas. Nah, kamu berdua ambillah uncang ini. Pada esok pagi, kamu taburlah uncang ini di belakang rumah kamu. Pesan perempuan tua itu sebelum pulang.
Pada keesokan paginya, mereka pun membuka unjung itu. Mereka merasa sangat kecewa kerana unjung itu hanyalah padi kering. Tanpa berlengah-lengah, mereka pun menaburkan isi padi itu di belakang rumah mereka. Alangkah terkejutnya mereka, padi mereka mula memasak dan menguning. 2-3 musim menuai, padi mereka menjadi banyak. Hidup mereka tidak lagi susah. Mereka suka membantu orang yang dalam kesusahan. Tetapi sikap mereka mula berubah. Mereka mula menjadi orang yang tamak dan sombong. Mereka juga akan mengambil kesempatan untuk merampas harta-harta benda orang kampung. Pada suatu malam, mereka tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa-apa yang akan terjadi pada keesokan paginya. Alangkah terkejutnya mereka, semua padi mereka telah mati dan layu. Tidak ada lagi padi yang dapat dijual. Mereka terpaksa menjual harta benda mereka demi menampung kehidupan mereka. Mereka merasa sangat menyesal, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah kita haruslah bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Kita haruslah membantu orang yang dalam kesusahan jika kita ada lebih rezeki. Sekian, terima kasih. Syabas dan terima kasih diucapkan pada peserta ke-18 atas persembahan yang bersemangat itu tadi. So guys, Joey baru selesai sesi dia tadi. So syukur segalanya berjalan dengan lancar lah, mengikut apa dia punya masa praktis dia lah. So sekarang ni lebih kurang mau pukul 11 sudah. So tadi saya tak sempat nak beli makanan. So sekarang saya nak keluarlah untuk cari makanan dulu. Joey pun sebenarnya belum sempat makan tadi. So dia nak simpan selepas dia buat persembahan. So lepas ini saya nak bawa sikit makanan lah untuk dia. So tengok kalau ada apa-apa aktiviti selepas ini, mungkin ada second round ke apa, kita tidak tahu. Tapi peserta tadi memang sangat-sangat mencabar lah. Memang banyak yang sangat-sangat talented. Memang banyak-banyak anak-anak yang pandai bercerita. So kita mengharapkan yang terbaik lah buat Joey. So kita nantikan kalau dapat keputusan hari ini, kita kongsikan di dalam video ni juga. Alright, so terus bersama dengan kita di dalam konten kita untuk kali ini. Alright. So guys, saya tadi singgah di Petros ini untuk beli makanan dan juga isi minyak sekali lah. Okay, so ini sajalah makanan yang saya beli untuk Joey. Just makanan ringan sajalah, air dan sedikit ban lah untuk dia. Okay, so tadi guys, saya isi minyak. Saya ingat ada dia punya subsidi. Mungkin salah saya lah, sebab saya mungkin tak alert dengan tu. Tapi saya dah masuk IC lah. Okay, tapi last saya tengok saya punya bil kena RM68 juga. So mungkin sebab tadi memang ada sikit sangkut-sangkut lah. So mungkin masa tu saya ingat saya sudah masuk sepenuhnya lah saya punya IC. So saya tekan proceed. Saya pump sekali, dia punya result bil keluar 68. Ini tanpa subsidi lah. Okay, so untuk 20 liter dengan harga yang biasa saya kena dalam 30-40 lah biasanya. Hari ini saya kena RM68. Aduh, memang kurang bernasib baik lah saya isi dekat Petros hari ini. Sekarang saya nak patah balik pergi tempat Joey tadi. Sebab di sana actually ada kantin, cuma tak disediakanlah makanan ringan. Untuk makanan berat pun mereka tengah busy siapkan packing. Mungkin ada order lah daripada penganjur program ini tadi. So inilah perjalanan kita untuk hari ini. So kita akan balik lagi ke Joey, hantar makanan. Lepas itu tengok macam mana saya dapat tunggu, ataupun saya kena pergi tempat lain juga kan. Nanti macam mana saya akan update lagi. Alright.
So guys, selesai sudah Joey buat persembahan dan nampaknya dia tidak terpilih lah untuk 5 ke 6 terbaik tadi untuk masuk ke second round. So kita sampai di sini. So oleh kerana hujan, so inilah keadaan sekarang. So kita ambil Joey dekat sini. Sakit ya. So, okay Joey. Want to say something? Dapat sijil penyertaan lah. Dapat sijil lah, walaupun nak dapat berapa terbaik? 6 ke terbaik tadi? Bukan 6 terbaik lah, second round 10 ha? 10 terbaik second round kan? 10 pelajarnya soalan spontan. Spontan. Yes. Okay. Alright, okay, yeah. Second round. Final. Final aku nak boleh masuk. Yes. Guys, kita selesai sudah sepanjang hari ini sehingga pukul 2 tadilah kan Joey? So Joey, kongsi lot pengalaman. Okey kah? Lepas ikut bercerita. Okay, dia biasa. Dah biasa. So, ini dia guys, dapat sijil tadi. Ini muka dia, ini muka dia Joey. So, ini sijil dia daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Okay, ini dia. Masih dua ya? Saya dua titik sijil lah. Untuk sijil penyertaan pertandingan bercerita peringkat sekolah rendah, Dah dua punya. peringkat daerah Kuching, Dewan Pustaka Sarawak, hari 21 Julai. Okay. Satu lagi sijil dia pun sama. Okay. So guys, itu dia tadi konten kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube Rudy Family YouTube channel. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.